betul Tan Sri, saya nak ingin tahulah, apa beza Albert Tay dengan Cik Gubat? Cik Gubat ada pengadu. Beliau pergi ke Balai Polis Dang Wangi membuat laporan dan dia membuat public statement. Dia adalah pengadu. Dia bukan whistleblower. Dan satu lagi, dia tak terlibat pun dalam jenayah berkenaan. Itu saja. Jadi kita berdasarkan daripada maklumat yang laporan kepada polis tu, sebelum dia datang kepada SPRM, kami dah ambil tindakan. Dia buat laporan, tak silap saya, hari Senin. Hari Selasa kami ambil tindakan. Hari Rabu Datuk Cik Gubat datang ke pejabat SPRM untuk buat laporan. Jadi kita terima laporannya. Dan kita jalankan siasatan awal lagi sebelum dia datang. Dan seterusnya kita jalankan tindakan. Jadi dalam kes begini, beza je dengan Albert Tay. Albert Tay, dia terlibat dalam jenayah berkenaan. Itu faktanya. Okay. Jadi beza tu. Jadi dia bercakap dengan media dan sebagainya, tu pulanglah. Tetapi klasifikasi dia tu adalah bukan seorang pengadu. Dia adalah seorang terlibat suspek. Itu kalau dalam bahasa Latin dipanggil particip criminis.